Memang biadab. Sekejap, macam kenapa internet Ikmal lambat ni kak? Macam ni kemana hantar ni? Okay, nantikan. Jual emas ke? Mungkin Ikmal jual emas. Amin insyaAllah. Kalau dapat jual emas, okey lah. No, liquid serum jangan stok aib. Ikmal rasa tak aib. Ikmal rasa tak aib. Mungkin ada orang suka barang yang untuk ujung bulan ni, ada orang suka, ada orang tak suka lip oil serum tu. Jadi Ikmal rasa tak aib. Ikmal rasa amount tu mencukupi lah. Untuk awal bulan nanti, awal bulan 8 Mem punya produk, Ikmal rasa tak sampai 5 minit, 3 minit sold out. Macam tu. Mem punya tu sekejap je, tah baru buka dah sold out. Nak Harzan pula nak mampu. Ikmal punya mungkin take time dulu untuk ujung bulan ni. Ya Allah, siapa pula kau ni? Aku tengah live tau. Alamak, tak boleh hantar asal. Mem kena menabung ni. Stop mem. Apa ni? Ya ke apa ni? Stok mem lagi cepat sold out, habis lah. Betul. Mem punya produk Ikmal rasa lagi cepat sold out. Lagi produk pertama dia 6K ke stok lip serum tu. Lebih kurang itu. Mal nyanyi lagu teaser tadi sikit. Kamu tapi hujung bulan 8 tu Ikmal boleh cakap memang mega. Keluaran paling mega Ikmal pernah keluarkan. Dan Mem pun akan keluarkan produk mega dia. Tapi Ikmal tengah macam bulu ketik Ikmal tengah cabut sekarang ni, sebab quotation tu sangat tinggi. Ikmal dapat je quotation tu, Ikmal macam serius lah. Macam tu, serius lah Kak Merah, macam ni harga dia. Tapi tak apalah, mungkin sekali seumur hidup lah. Sekali seumur hidup Ikmal keluarkan produk tu. Macam Ikmal nak cuba lain daripada lain. Kak Lidah Ismail, terima kasih. Thank you Kak. Tapi tak above 100 lah. Tak above 100. Tapi Ikmal rasa macam harga tu macam premium je macam tu. Ikmal macam garu kepala pula, macam okey ke? Tak above 100. Dah keluar ke lagu? Dah keluar? Belum lagi. Jangan limited sangat. At least kami boleh beli seorang satu. Boleh. Ikmal rasa boleh. Boleh sangat. Lip serum liquid color sama ke dengan lip balm? Dia cuma satu color je. Sebab Ikmal tak nak lah banyak color, jadi dia satu color saja. Kak Nora, terima kasih. Ketua nak perfume lagi? Tak, perfume memang ramai, banyak positif feedback ya. Above 200. Kak Seku tak buka above 200. Itu mahal sangat. Mungkin 800 lah cerita dia. Maksudnya ni memang Alhamdulillah banyak betul positif feedback. Ikmal nak ucapkan terima kasih sangat. Sebab ramai sangat cakap perfume tu tahan lama, sembuh daripada pukul 5 pagi sampai petang pun ada. Tak reapply pun masih lagi ada bau. Yang ramai sangat feedback Suki sebenarnya. Tapi ramai juga yang hikari. Ikmal tak tahu, cuma kita nak tengok data nanti. Besok Ikmal meeting, Ikmal nak tengok data mana yang paling banyak feedback yang positif. Memang wangi, perfume harum wangi. Terima kasih Kak. Cuma Ikmal tak tahulah cerita dia macam ni hati. Tapi Ikmal dah beritahu sikit-sikit kan. Memang akan keluarkan produk awal bulan 8. And then Ikmal hujung bulan 7 ni. Hujung bulan 8 nanti Ikmal dengan Mem. Tak sama nak tunggu akak punya, insyaAllah. Nanti dah sampai nanti akak pakai. Tapi lambat sangat ni Ikmal punya internet ni. Sekejap Assalamualaikum Aziz. Ikmal nak send video tapi internet betul-betul lambat lah. Mungkin sekejap lagi dalam pukul 11.30 nanti Ikmal try send balik. Ikmal try keluar rumah sebab internet macam lambat sangat. Ikmal tak tahu kenapa. Ikmal dah bayar dah tapi macam dia macam lambat sangat. Minta maaf Aziz, Aziz jangan tidur lagi. Kalau Aziz tidur esok Aziz tak cari pergi kerja.
Lambat sangat ni internet ni. Sumpah lambat sangat. Saya geram internet lambat. Akak tunggu kejap ya. Internet! Mari internet. Kalau upload video memang lambat. Maaf lah cakap. Memang terkejut. Tapi nanti mesti akak suka produk mem. Awal bulan dengan hujung bulan mesti akak suka lah. Aku rasa macam memang mega. Lain problem lah malam ni. Iya. Nanti makin lambat ke. Tak tahu apa masalah tu. Apa beli ke nak tunjuk tadi ya? Kak Izzaish. Terima kasih Kak Lala, thank you. Apa ni? Kami suka je adik-adik jual apa. Alhamdulillah 31 lek siram tu real. Okay, Kau nak tunjuk Kau nak tunjuk something kat Kak. Sabar jap. Kau tengok di best. Kemana-mana kau pergi. Tapi ni aku lembab ni. Lagi ke Kak? Tak lagi Okay. Ada tu. Itu masih ada. Dan akak tengok. Sedia tak? Anda semua bersedia? Anda semua sudah bersedia? 1, 2, 3. Piwit. Ada jerung satu. Ada TikTok Live Universe satu. Ada mudeng satu kat atas tu. Ini ada jerdeng. Jerung dan mudeng. Piwit. Macam muka kat saku. Piwit. Okay. Aku nak melekat dekat sini. Ni jerung pink. Piwit. Comel tak? Kamu yang aku mau. Kamu. Nizi kat dalam bilik, bantal mem kat dalam bilik. Tak boleh tunjuk bilik. Bilik tak boleh tunjuk lah Kak. Bilik bahaya lah tunjuk nanti kan orang screenshot bilik aku. Piwit. Ni jerung muding. Tak lah, ni rumah sama lah. Kamu yang siapa yang bagi ni Saya tak tahu dia jumpa kat mana benda Allah ni. Oh, dia beli kat Daiso. Nampak ni? Ni Kamu yang aku mau. Kamu dekor lain lah Kak. Benda boleh dekor dekat tepi-tepi tu kan. Rumah macam terlampau, orang kata tak nampak sangat. Jadinya dia terlampau putih. Bila terlampau putih, kamu nak buat konten, tak boleh. Jadi kamu pinkan dia jadi warna kelabu sikit. Macam tu. Diam lah. Sing agak. Kamu yang aku mau. Kamu yang aku rindu. Cinta datuk nenek. Kamu. Apa tu? Kamu. Semain lagi tu kan? Kamu. Kejap. Nak kencing lah pula. Tak nak kencing. Nanti kencing nanti dapat sekejap je buat live. Sebab kali aku makan kencing, aku nak berak nanti. Kamu. Mana Daus ah? Tadi orang kata buat live lah dengan Daus. Mana Daus? Alah, Daus of invitation ah. Daus of invitation.
Eh. Miss Bule masuk, Miss Bule. Daus tengah mengemas. Alamak. Kak Yung, terima kasih. Cakaplah Kak Daus, jomlah buat live. Alah, sambil-sambil ke kamar dapur tu. Alah, macam dia seorang ada dapur. Mana ada dapur? Boleh. Cakaplah kat dia, jomlah. Mem tak ada tau. Kak Izan, terima kasih. Mem tak ada tau dekat KL. Mem ada dekat, sabar sekejap, kau tunjuk tak. Kak Izan, thank you. Kak Izan, thank you. Banyaknya Kak Izan bagi. Sekejap. Kak Izan, thank you. Sekejap. Nanti aku tengok. Kau mana buat apa tadi? Mem. Kat mana lah dia? Aku dah kata dah. Mem tak ada kat KL. Dia bagi tahu dah, dia balik kampung. Pindah cyber ke? Bukan cyber. Bukan. Rumah sendiri. Yang lain. Rumah yang Ika selalu duduk lah. Atafakan di mana walala. Malah kamu yang aku mau, kamu yang aku rindu, cinta aku. Kau tengok ini, terima kasih. Esok Johor mengundi. Dah melekat dah lagu ni. Ya, mula-mula Ika rasa macam tak sedap lagu ni. Bukan Ika jujur mula-mula Ika rasa macam lagu apa ni? Kak Dr. Cat, thank you. Ika rasa macam lagu apalah ini. Tak masuk-masuk sebulan dah. Kadang kepala ni tak masuk. Lepas tu kan, sedap pula lagu ni. Lagu Terginja-Kinja. Bila lagu keluar, Ika tak tahu. Tu kena tanya Abang Bigut. Terima kasih Kak Lala. Apa tu? Daus tak layan. Apa tu? Mana tadi? Daus kemas dapur. Biarlah Daus kemas dapur. Tak apalah cakap kat Daus. Kak Syedi, terima kasih. Thank you. Baru nak buat challenge dengan Daus lama fikir. Kalau dapat challenge Daus, best juga. Kak Yana, ya Allah. Memang tak bagi tahu ke balik mengundi. Bagi tahu, dia kata dia balik kampung. Semalam jumpa dia kata dia balik kampung. Lupa pula yang pasal mengundi tu. Cakaplah kat Daus. Apa ni? Kita buat challenge fikir. Ketua tak nak kemas dapur juga ke? Ikmal punya dapur memang dah kemas dah. Kak Syazi, terima kasih. Ikmal semua dah kemas dah. Sebab kalau tak nanti ada orang melawat rumah. Bila orang tu melawat rumah, dia membebel. Malah aku nak dengar dia membebel. Kak Kida, terima kasih. Kak Faris, terima kasih. Ya, dia membebel maksud tu. Pelik. Tak bayangkan okey. Kalau dia masuk rumah je, first dia akan tengok, maksud dia akan tengok sampah lu. Sampah dia kata setiap kali kau keluar rumah kau angkut sampah sekali. Okey, dia kata engkau bahagian lain kau okey. Tak ada masalah. Engkau di kalangan lelaki-lelaki lain, okey, rumah engkau dah paling bersih dah ni, dia kata. Cuma jangan biarkan pinggan mangkuk tak basuh. Sampah kena buang hari-hari. Lepas tu at least tak ada rambut dekat lantai. Lepas tu paling penting toilet engkau, dia kata. Orang kadang-kadang nak datang rumah kita tumpang toilet, dia kata. Orang biasanya tengok toilet bowl kau dah kena bebel, kena marah. Dia kata tengok toilet bowl, dia kata. Toilet bowl kena kerah hari-hari. Gua orang takut. Ketua, Santan A Asia tu apa, live ke? Santan A Asia tu 14 hari bulan kena apa? Kena rasa. Testing. Lepas tu bulan 8 kena buat live. Jual makanan. Macam tu. Macam food review lah.